Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, setelah mana kita sama-sama berbincang tentang hadis jariyah, dan saya masih berpendapat dan ambil sikap bahawa hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami ini merupakan hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih dari sudut sanad, dan hadis ini juga sahih dari sudut matan. Dengan sebab itulah kita dapati bahawa ramai di kalangan ahli hadis sendiri yang hukum sahih hadis ini, terutamanya ulama-ulama yang mari lepas pada Imam Muslim ni, seperti yang syarah Sahih Muslim sendiri, hatta Imam Nawawi juga hukum kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Dan tidak ada di kalangan orang-orang yang syarah Sahih Muslim mari kata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dengan sebab itulah marinya Imam Al-Aini dalam kitab dia Nukhabul Afkar ni, dia juga kata hadis ni hadis sahih. Katanya Imam Barawi juga dalam kitab dia hadza hadisun sahih akhrajahu Muslim, sebut sanad seterusnya. Dan juga Ibnu Qudamah sini adalah semua ulama-ulama hadis yang membuktikan bahawa hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah hadis sahih. Ibnu Qudamah ni masyhur dalam kalangan ulama-ulama hadis, juga ulama-ulama fiqh dalam mazhab Hambali, dan dalam kitab-kitab akidah juga dia ada tulis beberapa kitab dalam bab akidah, dan ambil hadis ni juga sebagai dalil untuk buktikan bahawa Allah Taala tertingginya atas arasy. Jadi ia hukum hadis ni hadza hadisun sahih, ini merupakan hadis sahih. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga hukum hadis ni sebagai hadis yang sahih, seperti mana sabit dalam beberapa kitab, dan dia hukum hadis ni sebagai hadis mahfuz. Dalam kitab Tahzibut Tahzib juzuk 7 safhah 437, dia hukum bahawa hadis Muawiyah adalah hadis mahfuzun. Maknanya lawan kepada mahfuz syadz. Hadis lain pada hadis Muawiyah, riwayat lain pada riwayat Muawiyah yang belaga dengan riwayat ni melalui jalan yang disebut iaitu mari kepada Hilal turun kepada Yahya ni. Jadi Imam Ibnu Hajar juga kata hadis ni adalah mahfuzun. Juga Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab-kitab dia, antaranya kitab Al-Istizkar dan safhah 7 muka 330 ni, dia hukum juga kata hadis ni adalah hadis mahfuzun. Maksudnya hadis ni hadis sahih, sebab mahfuz ni merupakan satu nama bagi hadis yang lawan kepada syadz. Jadi syadz ni merupakan hadis yang dhaif belaga dengan yang lebih sahih. Sebab tu hak ni mahfuz bukan syadz. Nampak tak? Ni mahfuz bukan syadz. Ini adalah hukumnya ataupun hukum sebut kedudukan, sebut darjat hadis yang ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dia. Dan ulama-ulama belakang banyaklah di kalangan orang muhakkikin, Syuaib Arnaud dan sebagainya, hukum hadis ni juga sebagai hadis yang sahih. Sebab tu saya masih lagi bertetap bahawa hadis Muawiyah merupakan hadis yang sahih. Hingga siapa kita sebut dah perkataan ulama tabi'in, antaranya yang kita sebut Sulaiman At-Taimi ni, jadi dia pernah kata idza su'iltu aina Allah, bila mana aku ditanya di manakah Allah Taala, dia kata aku akan jawab fis sama, di langit. Maknanya tertinggi atas langit, atas arasnya. Ini ayat kata ini adalah peheme salafus salih, dan tidak ada waris daripada salafus salih. Seperti mana kita tahu yang saya bawa mari tadi, sejak masa sahabat lagi semuanya dan bahawa Allah Taala tu fis sama, ada fis sama, dan fis sama ni adalah lafaz yang waris dalam Quran. Amintum man fis sama, waris dalam hadis Nabi, waris semuanya lafaz fis sama ni waris. Sebab tu ulama hadis kira kata jawab fis sama ni dikirakan sebagai lafaz yang mutawatir, sebab hadisnya sangat banyak, ayat Quran pun sangat banyak. Sebab tu marinya akidah tu adalah peheme yang dibawa oleh salafus salih. Tak harus sama sekali kita kata hak salafus salih tak boleh jadi hujah, sebab
bila mana kita kata hak salafus soleh tak jadi hujah, adakah kita aku bahawa seorang lain pada salafus soleh terjadi hujah pada perkataan mereka? Ini merupakan satu perkara yang sangat beratlah, sangat besar. Dan sebab salafus soleh bila mana mereka sebut dan berpegang di atas satu perkara, serupa belaka sejak mari pada Abdullah bin Rawahah, mari turun mari daripada sanak daripada masa tabi'in kepada tabi'in, semua sana itu katanya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala Tuhan itu orang panggil tertinggi alal arsy fauqa sab'a samawati. Lepas tu kita sebut dah, dan saya dengan baba pun telah ittifaq bahawa seulu sini ni hak dipehel, hak duduk belawai dengan Jahmiyah, antara salafus soleh dengan Jahmiyah adalah ulul zat, bukan ulul makan. Dan kelimah ibarat ghairu mumas juga bain, menunjuk kata ulu situ ulul zat. Sebab tu Allah Taala tu seperti mana baba katalah, dia bukan sekadar kata ulul zat saja, ada ulul zat, ulul makanah, ulul sultan, ulul mulkin. Itu ada sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita nak dan menafi dan mengingkari benda tu. Ini merupakan satu manhaj yang dibawa oleh salafus salih radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Ini ayat kata yang dibawa oleh salafus salih berpegang teguh dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, juga hadis antaranya hadis jariyah yang mari dengan semakna dengan ayat-ayat Quran tadi. Dan istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa, mari sama dengan ayat-ayat amintum man fis sama. Semua ayat-ayat tu sebut dalam beberapa ayat, sebut dalam beberapa hadis. Sebab itulah jawapan ni ulama hadis Imam Zahabi juga Ibn Qudamah kirakan kata bahawa dan benda tu adalah mutawatir. Ni riwayat kata masalah hadis ini adalah hadis yang sahih yang dihukum dan dibawa oleh para ulama kita sejak daripada sahabat lagi dan hingga sampai mari terus menerus kepada orang-orang belakang juga. Antara benda besar yang kita mesti tahu ialah di dalam keadaan kita ni, dalam keadaan kita dan ayat Quran pun tu sebut secara jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Farudduhu ila Allah war rasul. Ayat Quran tak ada sebut kita kata fa in tanaza'tum farudduhu ila ghairillah wa ila ghairir rasul. Tak ada. Kita kena raja kelik kepada Allah dan raja kelik kepada Nabi. Cuma pihak dia kena pihak mengikut apa yang dipihak oleh salafus soleh. Sebab mereka paling pihak sekali. Terutama dalam bab akidah ni, kita nak ambil pihak lain pada pihak med dan lain pada salafus soleh sangat susah. Sebab bab akidah ni dibawa oleh mereka sampai kita. Kalau bab-bab lain, boleh jadi kita kata benda ni tak biasa berlaku. Di zaman Nabi, mari zaman lain berlaku. Boleh, bab fiqh banyak. Sebab ia terhenti kepada nas dan pahaman nas. Benda yang tak ada pada Nabi, pada zaman Nabi, pada zaman sahabat. Bila benda-benda tu ada mari berlaku, belakang pada tu, kita boleh istidlal dan ambil ayat tadi. Bila mana adanya ilah yang sama, maka bolehlah ada hukum dia tu lagu tu lah. Tetapi dalam bab akidah ni, sebab itulah dah kita dalam bab akidah ni, lagu-lagu mana dah kita kena faham mengikut faham salafus soleh. Tak boleh sama sekali kita faham luar pada apa yang difaham oleh salafus soleh. Bila salafus soleh faham kata Allah Ta'ala sana di langit, maksudnya tertinggi atas arasy, atas langit-langitnya tidak bersentuh dan bercerai, tidak bersentuh dengan makhluk. Kita pun faham lagu tu lah bagaimana itu kaifiat. Sebab tu Ibn Abdul Bar dia jelas, dia nyata sebut dalam kitab dia walakinnahum la yukayyifun, tidak mengkaifiatkan bagaimanakah tinggi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaifiat tu jadi kita tak tahu, Allah Taala tak sebut pada kita bahawa Allah Taala tertingginya bagaimana. Begitu jugalah ulama-ulama belakang yang turut salafus soleh beriktikad seperti iktikad yang kita sebut tadi. Dan masalah ulu Allah Taala ni ulu zat bukan sekadar kata orang belakang lah ni. Bukan benda tu adalah mudah awal-awalnya. Orang yang sebut antaranya orang mari belakang anak murid pada Imam Syafi'i, anak murid pada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, mari sebut kata antaranya yang disebut kata oleh Ibnu Abi Zaid dalam kitab dia Al-Qayrawani ni, antara orang Maliki, dia sebut jelas dalam syair dia bahawa Allah Taala ni tertinggi dengan zat dia. Orang syarah dan syarah risalah yang Al-Qayrawaniyah yang dibuat oleh yang dicatat yang jadi tasnifkan oleh Ibnu Zaid ni, Zaid Ibnu Abi Zaid ni, jadi banyak semua syarah